Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Dr. Lokman bin Muhammad Tahir, selaku pensyarah bagi kursus Dynamic of Leadership, serta para pendengar yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video pembentangan saya ini. Pada hari ini, saya akan kongsikan mengenai aplikasi teori kepimpinan kontingensi dalam kalangan pemimpin abad yang ke-21. Kita sering beranggapan bahawa seorang pemimpin yang hebat mempunyai satu gaya kepimpinan yang terbaik dan boleh digunakan dalam semua keadaan. Namun, realitinya, dunia pada hari ini sentiasa berubah. Perkembangan teknologi, penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dan juga perubahan cara bekerja serta kepelbagaian latar belakang pekerja menyebabkan pemimpin perlu lebih fleksibel dalam membuat sesuatu keputusan. Di sinilah pentingnya teori kepimpinan kontingensi, iaitu teori yang menekankan bahawa tiada satu gaya kepimpinan yang sesuai untuk semua situasi. Secara ringkasnya, teori kepimpinan kontingensi menjelaskan bahawa keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada kesesuaian gaya kepimpinan yang digunakan dengan situasi yang dihadapinya. Maksudnya, seseorang pemimpin tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama kepada semua orang. Sebagai contoh, apabila memimpin pekerja yang masih baru, pemimpin perlu memberikan lebih banyak bimbingan, tunjuk ajar dan juga pemantauan. Sebaliknya, apabila memimpin pekerja yang telah berpengalaman, pemimpin boleh memberikan lebih kepercayaan dan juga kebebasan untuk membuat sesuatu keputusan. Oleh itu, pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepimpinannya mengikut keadaan dan juga keperluan organisasi. Pada pendapat saya, teori kepimpinan kontingensi amatlah relevan dalam kepimpinan abad yang ke-21 ini. Yang pertama, pemimpin kini menguruskan pekerja daripada pelbagai generasi. Ada yang berpengalaman dan ada juga generasi muda yang lebih cenderung kepada teknologi serta inovasi. Oleh itu, pendekatan yang digunakan juga perlulah berbeza. Yang kedua, kepelbagaian teknologi dan juga perkembangan teknologi seperti AI, automasi dan juga sistem digital memerlukan pemimpin sentiasa bersedia untuk belajar perkara baru serta membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan yang ketiga, dalam situasi yang tidak dijangka seperti pandemik COVID-19, ramai pemimpin yang terpaksa membuat keputusan dengan pantas bagi memastikan organisasi terus beroperasi. Ini menunjukkan bahawa kejayaan seseorang pemimpin bergantung kepada kebolehannya menyesuaikan pendekatan mengikut situasi semasa. Saya sebagai seorang pegawai latihan vokasional dalam bidang TVET, saya melihat teori ini amatlah sesuai diaplikasikan dalam tugas saya sebagai pendidik. Setiap pelajar mempunyai tahap pengetahuan dan juga kemahiran serta pengalaman yang berbeza. Bagi pelajar yang baru mempelajari kemahiran kimpalan, saya perlu memberikan penerangan dan juga bimbingan secara lebih dekat. Namun, bagi pelajar yang telah menguasai kemahiran asas, saya akan memberikan lebih banyak peluang kepada mereka untuk berfikir, menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan sendiri. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan pelajar, malah membantu mereka menjadi lebih berdikari serta bersedia menghadapi dunia pekerjaan. Sebagai kesimpulan, teori kepimpinan kontingensi mengajar kita bahawa pemimpin yang berkesan bukanlah pemimpin yang menggunakan satu gaya kepimpinan sepanjang masa, tetapi pemimpin yang mampu menyesuaikan pendekatan mengikut situasi individu dan juga cabaran yang dihadapi. Saya berharap dapat mengaplikasikan teori ini dalam kerjaya saya sebagai seorang pendidik TVET agar dapat melahirkan graduan yang bukan sahaja kompeten
dari segi kemahiran, malah mempunyai nilai kepimpinan yang baik untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.